Arne Slot kelihatan sugul di Brentford. Jurulatih Liverpool itu kini semakin kehilangan jawapan terhadap masalah pasukannya. Kali ini tiada alasan lagi. Dalam kekalahan kepada Crystal Palace dan Chelsea sebelum ini, Liverpool masih boleh menyalahkan nasib. Mereka bolos pada masa kecederaan di saat-saat akhir. Itu boleh diterima kerana mereka sendiri banyak kali menang dengan cara yang sama musim ini. Namun, ketika tewas kepada Manchester United, Arne Slot masih boleh mengatakan pasukannya tidak bernasib baik melepaskan peluang emas, terkena palang 3 kali dan secara statistik menyerang lebih baik daripada lawan dalam hampir semua aspek kecuali gol. Tetapi dalam kekalahan 3-2 kepada Brentford di G-Tech Community Stadium, tiada lagi alasan. Apabila para pemain Liverpool berkali-kali menghantar bola keluar padang tanpa tekanan, membuat kesilapan asas dalam bertahan dan gagal melepasi pemain pertama dari sepakan sudut minit ke-100, jelas sekali ada sesuatu yang lebih parah berlaku. Lebih mengecewakan, Slot masih memberikan alasan selepas perlawanan itu. Walaupun dia cuba berhati-hati dengan bahasanya, tidak seterang ketika dia mengkritik Newcastle dan Manchester United kerana bermain bertahan low block dan bola panjang, atau ketika dia menyindir pasukan lawan yang menukar barisan utama apabila menentang Liverpool. Alasan tetap kedengaran juga. Dalam sidang media selepas perlawanan di London Barat, Slot menegaskan bahawa dia tidak mahu dilihat memberi alasan, namun pada masa yang sama menyenaraikan beberapa sebab mengapa prestasi Liverpool merosot. Jadi adakah alasan-alasan itu boleh diterima? Pertama, 5 daripada 6 perlawanan terakhir kami adalah di tempat lawan. Benar, fakta itu tidak salah. Tetapi bagi pasukan yang memiliki rekod tempat lawan terbaik musim lalu, adakah itu alasan yang kukuh? Liverpool tewas 4 daripadanya menentang Crystal Palace, Galatasaray, Chelsea dan Brentford. Musim lalu, mereka menang di Brentford dan Palace dan hanya kalah di Chelsea dalam perlawanan tanpa kepentingan selepas bergelar juara lebih awal. Jadi, sukar untuk menyalahkan faktor tempat lawan apabila pasukan kini mencatat 4 kekalahan berturut-turut. Hanya St. Pauli di Jerman yang lebih teruk dengan 5 kekalahan. Kedua, kami hanya rehat 2 hari selepas bermain di Jerman. Slot turut menyebut tentang jadual padat, bermain menentang Eintracht Frankfurt pada Rabu, kemudian ke London pada Sabtu. Ini memang bukan situasi ideal, terutamanya dengan gaya permainan dua pasukan yang berbeza. Namun dengan kedalaman skuad yang dimiliki, Liverpool itu bukan alasan untuk kesilapan asas seperti hantaran salah, kehilangan bola atau gagal bertahan dengan betul. Ketiga, itu penalti yang lembut. Slot turut mempertahankan bahawa penalti yang diberikan kepada Brentford terlalu lembut apabila Virgil van Dijk membuat sentuhan ringan terhadap Dango Autara di garisan kotak penalti. VAR mengubah keputusan daripada sepakan balas kepada penalti kerana menganggap sentuhan berlaku di atas garisan. Keputusan itu boleh diperdebatkan, tetapi persoalan lebih penting ialah mengapa Van Dijk bertindak sembrono sebegitu. Ini bukan kesilapan pertamanya musim ini dan prestasi kapten itu kini semakin merisaukan. Keempat, kami patut dapat penalti juga untuk insiden Gakpo. Slot juga merujuk kepada insiden Cody Gakpo yang dijatuhkan oleh Nathan Collins dalam kotak penalti. Katanya, jika insiden Autara dikira penalti, maka ini juga sepatutnya. Walaupun kelihatan ada sentuhan, Gakpo mungkin kehilangan kredibiliti kerana terjatuh dengan agak dramatik. Kelima, bila banyak perubahan dalam skuad memang akan jadi begini. Slot turut menyebut bahawa perubahan besar dalam skuad musim panas ini menjadi faktor utama penurunan prestasi. Memang benar beberapa pemain senior dijual, Luis Diaz, Darwin Núñez, Gerald Quansah dan Kevin Kelleher. Tetapi kebanyakan keputusan itu dibuat secara strategik, bukan terpaksa. Namun realitinya sekarang,
pemain baru belum mencapai jangkaan. Hanya Hugo Ekitike yang menunjukkan potensi positif, manakala Milos Kerkez dan Florian Wirtz masih bergelut menyesuaikan diri. Kerkez sering kelihatan panik ketika bertahan, manakala Wirtz walaupun berbakat mudah hilang bola dan gagal mencipta hubungan baik dengan rakan sepasukan di bahagian serangan. Keenam, pasukan lawan tahu cara bermain lawan kami. Slot mengakui bahawa semua pasukan kini tahu cara terbaik menentang Liverpool, bermain fizikal, direct dan menguasai situasi bola mati serta lontaran jauh. Brentford melakukan semua itu dengan cemerlang. Michael Koyade melancarkan lontaran jauh bertubi-tubi yang mengganggu pertahanan Liverpool sepanjang perlawanan. Ironinya, Slot berkata mereka sudah berlatih bertahan menentang lontaran jauh itu pada hari Jumaat, namun pemain-pemainnya tetap melakukan kesilapan sama, termasuk dengan menghantar bola keluar sendiri di kawasan bahaya. Slot turut memuji Brentford kerana lebih agresif, berdisiplin dan bermain dengan keinginan yang tinggi, sesuatu yang Liverpool gagal tunjukkan. Pasukannya tidak belajar daripada kekalahan kepada Manchester United. Mereka masih kalah dalam perebutan bola kedua, gagal memenangi duel di tengah padang dan tidak cukup bersemangat untuk bangkit apabila ketinggalan. Kini, kebimbangan utama Liverpool bukan sekadar taktikal. Separuh daripada pemain utama kelihatan seperti liability, tidak cukup berkeyakinan dan gagal melaksanakan asas permainan. 4 kekalahan berturut-turut, kesilapan demi kesilapan dan alasan demi alasan. Liverpool semakin kehabisan masa dan Arne Slot semakin kehabisan alasan. 4 kekalahan berturut-turut bukanlah sesuatu yang mudah untuk diterima oleh mana-mana penyokong, apatah lagi oleh penyokong Liverpool yang selama ini terbiasa melihat pasukan mereka berjuang hingga wisil terakhir, penuh semangat, disiplin dan kepercayaan diri. Namun, jika kita meneliti dengan hati yang tenang, kekalahan demi kekalahan ini bukan tanda kehancuran. Sebaliknya, amaran awal bahawa satu fasa pembentukan semula sedang berlaku, satu proses yang menyakitkan tetapi perlu. Musim pertama Arne Slot di Anfield bukan tentang meniru legasi Klopp secara serta-merta, tetapi tentang menemui identiti baru bagi pasukan yang sudah lama hidup dengan semangat heavy metal football. Klopp membina Liverpool dengan tenaga emosi yang luar biasa. Slot pula sedang berusaha menukar DNA itu kepada sistem yang lebih teratur, lebih teknikal dan lebih berstruktur. Slot bukan sebenarnya bertujuan untuk menukar tetapi menambah baik. Peralihan seperti ini memang tidak berlaku dalam satu malam. Lihat kembali sejarah Liverpool. Setiap kejatuhan pernah membuka ruang kebangkitan yang lebih besar. Tahun 2021, selepas musim penuh kecederaan dan kekalahan, mereka bangkit semula hingga ke final Liga Juara-Juara. Tahun 2017, mereka kehilangan Filipe Coutinho. Ramai menyangka era keemasan berakhir, tetapi Klopp menggunakan dana itu untuk membina semula jentera pertahanan yang menjadikan mereka juara Eropah 2 tahun kemudian. Kini Arne Slot juga berada di titik yang sama, masa di mana kesabaran dan kepercayaan diperlukan lebih daripada segalanya. Jika dilihat secara jujur, Liverpool sebenarnya masih mempunyai banyak asas yang kukuh. Pertama, kualiti pemain muda seperti Conor Bradley, Gravenberch, Wirtz dan Ekitike yang sedang melalui proses pembentukan. Setiap detik mereka gagal hari ini adalah pengalaman yang akan menjadi tulang belakang kejayaan musim depan. Kedua, skuad yang masih bersatu. Walaupun Slot dikritik kerana alasan yang diberinya, pemain masih menyokong sistemnya. Tidak ada tanda perpecahan atau kehilangan bilik persalinan seperti yang pernah berlaku dalam era pasukan lain. Ketiga, sokongan penyokong yang tidak pernah pudar. Anfield masih penuh setiap minggu dan siapa yang kenal Liverpool tahu bahawa semangat penyokong mereka sering menjadi bahan bakar kebangkitan paling mustahil dalam sejarah bola sepak moden. Malah jika diteliti dengan lebih halus, Liverpool tidak kalah kerana tiada kualiti, mereka kalah kerana hilang fokus dan keyakinan pada momen penting. Itu adalah masalah mentaliti, bukan taktikal semata-mata, dan masalah mentaliti boleh diperbaiki.
apabila seseorang jurulatih dan pemain berani berdepan realiti dengan jujur. Arne Slot mungkin tampak keliru sekarang, tetapi dia juga sedang belajar tentang tekanan sebenar menjadi pengurus Liverpool. Klopp juga pernah melalui saat di mana semua orang meragukannya ketika pasukan di tangga ke-8, ketika kalah kepada Watford, ketika tersingkir awal dari piala domestik. Namun beliau tidak menyerah. Dia membina semula, satu batu demi satu batu. Slot perlu ruang dan masa untuk melakukan perkara yang sama. Apa yang penyokong perlu lihat sekarang bukanlah 4 kekalahan, tetapi apa yang boleh dipelajari daripada 4 kekalahan itu. Adakah Slot akan terus menyalahkan jadual, VAR dan nasib, atau adakah dia akan berani melakukan perubahan besar, menurunkan pemain yang lapar kemenangan, mengembalikan semangat pressing dan fight yang menjadi DNA Liverpool? Tanda-tanda kecil sudah ada. Ekitike semakin berani, Wirtz mula menyesuaikan diri, dan Mamardashvili meskipun melakukan kesilapan tetap menunjukkan potensi menjadi penjaga gol yang boleh diharap. Pasukan ini tidak rosak, cuma tersilap arah seketika. Dalam dunia bola sepak, musim yang nampak hancur pada Oktober boleh jadi kebangkitan yang luar biasa menjelang Mac. Liverpool cuma perlu menang satu perlawanan besar, satu malam ajaib di Anfield, satu momen yang mengembalikan keyakinan, dan bila itu berlaku, semangat lama yang kita semua rindukan akan kembali, bukan sebagai nostalgia Klopp tetapi sebagai permulaan era baru Slot. Jadi jangan berhenti percaya, Liverpool bukan pasukan yang mati selepas 4 kekalahan. Mereka pasukan yang pernah hidup semula selepas 1000 kejatuhan. Kali ini pun mereka akan bangkit lagi, kerana inilah Liverpool, pasukan yang tidak akan pernah menyerah. Akhir kata daripada saya, you will never walk alone.